Percaya tak, lagi 5 tahun, nilai 100 gram ini akan meningkat kepada RM70,000. Ramai orang impikan simpanan jangka masa panjang untuk beli rumah, bayar hutang ataupun persiapan persaraan. Tapi kalau kita simpan duit biasa, biasanya nilai makin susut disebabkan inflasi. Walaupun simpanan kita bertambah, tapi harga barang dan cas perkhidmatan makin meningkat. Itulah hakikatnya. Kuasa beli kita tak meningkat pun, malah boleh jadi semakin berkurangan. Tapi bila dengan emas, nilainya makin meningkat dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun. Tuan-puan akan dapat kekalkan nilai kekayaan dalam jangka masa yang panjang. Bayangkan kalau tuan-puan konsisten kumpul 1 gram sebulan pun, dalam tempoh 8 tahun, tuan-puan dah boleh capai 100 gram emas yang pertama. Ataupun kalau tuan-puan mampu untuk simpan RM1,000 setiap bulan, dalam masa 4 ke 5 tahun sahaja, tuan-puan dah boleh pegang dah gold bar 100 gram ini. Jadi, macam mana nak ada 100 gram ini? Mudah sahaja. Tuan-puan boleh daftar akaun 4B Gold secara percuma dengan tengok pin video tutorial di profil saya. Kemudian, tuan-puan boleh simpan emas ikut bajet masing-masing serendah RM100. Kita boleh kumpul gram demi gram dan bila dah cukup 100 gram, tuan-puan dah boleh keluarkan bentuk gold bar 100 gram seperti ini. Gold bar ini sangat cantik, bernilai, malah boleh diwariskan. Nak saya bantu tuan-puan sampai dapatkan gold bar 100 gram ini? Boleh terus ikut cara-caranya di pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.